Terlalu berjimat cermat ini boleh menyebabkan ekonomi negara jatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu perspektif yang berbeza sedikit. Kan? Selalunya kalau anda dengar perkongsian saya sama ada di dalam YouTube channel saya sendiri ataupun di social media saya mahupun dekat media, saya banyak memberi nasihat kepada orang ramai untuk berjimat cermat. Tapi dalam video kali ini berbeza sedikit, which is jangan terlalu berjimat cermat. Sebab apa? Kalau anda terlalu berjimat cermat dan kalau semua orang, bayangkan semua orang kat Malaysia ini berhenti berbelanja, apa yang akan terjadi? Ekonomi negara akan lumpuh serta-merta, right? Sebab apa? Saya bagi contoh, right? Kalau anda, let's say lah anda ada duit, anda pergi ke restoran dan bila anda duduk kat restoran tersebut, anda order makanan, let's say kos makanan tersebut RM50. So, bila anda spend RM50 itu, restoran itu dapat RM50. So, apa yang akan berlaku dengan RM50 itu? Duit RM50 itu, pemilik restoran akan agihkan duit tersebut kepada beberapa bahagian. Betul? So, antaranya bayar teks. Kena bayar teks dulu. Kan? Teks ni wajib bayar. So, kena bayar cukai kerajaan. Selepas dah bayar cukai, duit itu kena agihkan nak beli barang-barang mentah. Okay? Nak replace balik makanan yang anda dah beli tu. Nak gunakan untuk bayar bil elektrik, bil air, nak bayar sewa bangunan tersebut. And gunakan duit tersebut juga untuk bayar pekerja-pekerja mereka, right? So, anda bayangkan, let's say lah daripada RM50 tu, let's say lah RM20 pergi kepada pekerja. So, pekerja-pekerja ini dapat duit RM20 tu buat apa? Duit itu, mereka akan belanjakan pula duit tersebut. Pergi ke pasar raya, mereka akan beli barang-barang dapur. So, duit itu akan mengalir. Jadi ini adalah salah satu konsep ekonomi yang mana ekonomi ni adalah satu kitaran yang saling berkait antara satu sama lain. So dalam video kali ini saya just nak kongsikan kepada anda kesan. Kesan kalau kita terlampau berjimat. So yang pertama, aliran tunai akan terhenti. Anda kena faham duit ini adalah asas ekonomi Malaysia. So bila orang tak berbelanja, duit tak berpusing, ekonomi boleh lumpuh. Sebab itu kalau anda perasan kan, masa zaman Datuk Seri Najib, ketika itu beliau mengumumkan BRIM, betul? So BRIM ini from economic point of view, bila sesuatu kerajaan memberi duit kepada rakyat mereka. So apa yang rakyat buat dengan duit tersebut, right? Ada beberapa perkara. Salah satunya mungkin kalau rakyat yang terlampau celik kewangan, mereka akan simpan duit tersebut. Tapi majoriti masyarakat akan gunakan duit tersebut untuk berbelanja. Kenapa benda ni bagus? Sebab bila rakyat berbelanja, anda jangan tengok 1-2 orang rakyat saja. Anda tengok like 1 juta, 2 juta rakyat. Bila mereka berbelanja, maksudnya apa tau? Maksudnya berjuta-juta, ratusan juta maupun berbilion duit akan disumbangkan ke dalam ekonomi negara Malaysia tersebut. So that's how you kickstart an economy. Tapi jika anda tak berbelanja, let's say anda terlampau berjimat, maka ekonomi akan lumpuh. It will cause this negative spiral effect and then government have to do something. Apa yang berlaku ketika COVID-19 pada tahun 2020, ketika itu ada berlakunya krisis kesihatan. Okay? And dia efek bukan saja Malaysia tetapi seluruh dunia. So what happened? Government, kerajaan terpaksa buat lockdown. So bila kerajaan terpaksa buat lockdown, kebanyakan bisnes-bisnes yang mengharapkan foot traffic, maksudnya orang kena datang membeli belah, mereka dah hilang sumber pendapatan. Tetapi mereka masih ada lagi pekerja yang mereka perlu gajikan. Contohnya macam airline. Kan? Airline industry badly affected by COVID-19. So apa yang berlaku, ramai daripada mereka yang bekerja dekat airline industry seperti pramugara, kapten, kapal dan sebagainya, mereka hilang pekerjaan. Gaji mereka dipotong and eventually mereka dibuang, right? So what happened? Government, sebab government nak menyelamatkan keadaan, mereka buat beberapa inisiatif. Antaranya mereka bagi duit kepada rakyat untuk berbelanja. Mereka buat moratorium yang mana anda tak perlu nak bayar loan rumah anda kepada bank selama 6 bulan. Kemudian di extend lagi. So maksudnya anda ada duit untuk anda berbelanja, betul? Kerajaan juga memberikan insentif untuk anda keluarkan duit KWSP. Yang mana duit KWSP ini bertujuan untuk umur persaraan tetapi anda boleh keluarkan disebabkan oleh krisis COVID-19 ini. So what does that all do? Dia memastikan rakyat Malaysia ni ada duit untuk berbelanja. So bila rakyat berbelanja, maka ekonomi pun bergerak. Ekonomi pun boleh pulih. So that is what happened.
Terutamanya zaman sekarang ini, ekonomi sangat-sangat tak menentu dengan peperangan yang terjadi. So what can you do, right? Kalau nak berjimat cermat sangat pun tak boleh, nak spend sangat pun tak boleh juga, bahaya. Sebab apa? Sebab, rising cost of living, kan? Harga minyak naik, harga barang naik. So what can you do? Caranya adalah anda kena bijak berbelanja. Okay, bijak berbelanja. Apakah cara untuk anda bijak berbelanja? Kat sini saya nak kongsikan kepada anda 3 poin saja. Okay, pendek saja. Poin yang pertama adalah beli ikut keperluan, bukan kemahuan. And benda ni termasuklah dengan branded items. Zaman sekarang ni anda kena bijak berbelanja. Dulu-dulu mungkin anda nak beli branded item sebab apa? Reason dia paling simple, quality. Tapi zaman sekarang ni dengan kemajuan teknologi, kadang-kadang barang yang tak ada brand pun adalah sangat berkualiti, right? So it's not longer about the quality, it's about the necessity. Apa yang anda perlu. So saya ambil contoh paling senang, kereta, right? Kereta. Berjimat-jimat jangan beli kereta terus. Tak boleh. Anda nak beli kereta, tapi nak beli kereta, anda boleh pilih. Nak beli kereta yang branded, okay, yang ada brand, yang terkenal, yang gah, yang mewah, ataupun anda beli kereta yang membolehkan anda bergerak daripada point A kepada point B. So anda still berbelanja, tapi anda pilih apa yang perlu, kurangkan ataupun tinggalkan apa yang anda mahu. Terutamanya zaman sekarang ini. Yang kedua, pastikan anda berbelanja barang-barang lokal. Sebab barang lokal ini anda kena faham. Kalau anda beli barang yang diimport daripada luar negara, right? Ya, dia boleh boost the economy, tapi impact itu kecil berbanding dengan anda berbelanja barang-barang lokal. So let's say lah anda beli barang kan, let's say handbag. Handbag lokal dengan handbag luar negara. Kalau anda beli handbag luar negara yang manufacture bag itu di luar negara, betul? Ya, dan kat luar negara itu yang membuat bag tersebut adalah orang yang tinggal di negara tersebut, bukan di negara sini, betul? And then yang paling-paling pun mereka eksportkan bag itu sampai ke negara ini, dan orang kat negara ini or reseller, mereka jual bag itu kepada anda with a small margin or profit margin. So, paling-paling pun anda boleh menyumbang kepada satu bisnes sahaja. Berbanding dengan kalau anda membeli barang yang local, made in Malaysia. So, bila barang yang anda beli made in Malaysia, semua bisnes-bisnes yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk tersebut akan dapat tempiasnya. Contoh, anda beli handbag buatan Malaysia. So, handbag buatan Malaysia ni mungkin kulit, let's say leather bag, kulit itu mungkin supplier dia ambil daripada Malaysia. So kilang pemprosesan tersebut, the leather, right? And then dipas kepada orang yang design handbag tersebut. Mungkin also local. Orang yang buat, yang jahit bag tersebut pun local juga. Dan orang yang jual bag itu kepada anda pun local juga. So bila anda beli barang-barang lokal, setiap rantaian ini akan dapat impactnya. Sebab itu kalau anda tanya saya, especially nowadays dengan keadaan yang sangat-sangat tak stabil sekarang ini, yes, focus on buying local brands to help boost our economy. And last but not least, ketika berlakunya krisis ekonomi sekarang ini, janganlah berhenti kerja sesuka hati kalau anda tak perlu berhenti kerja. Kelangsungan hidup anda akan menentukan kelangsungan bisnes-bisnes di luar sana, terutamanya bisnes-bisnes kecilan. Pastikan anda gunakan the 3 bank system, especially bagi mereka yang bergaji tetap, supaya anda dapat mengagihkan duit anda, pendapatan anda ke 3 bank yang penting, bank keperluan, bank kemahuan, dan paling penting bank simpanan dan juga pelaburan. In fact, saya ada buat satu kelas pengurusan kewangan khas berkongsikan kepada anda macam mana anda nak agihkan duit anda ini supaya anda dapat berjimat cermat dalam masa yang sama berbelanja. Termasuklah beli barang-barang kemahuan yang anda impikan itu. So bagi mereka yang berminat nak belajar macam mana nak menguruskan kewangan dengan betul daripada saya, anda boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description di bawah. Okay, klik link tersebut untuk hadir ke kelas pengurusan kewangan saya. Poin yang saya nak sampaikan adalah janganlah terlalu berjimat cermat kerana takut disebabkan oleh keadaan ekonomi ataupun krisis ekonomi yang sedang melanda sekarang ini, tetapi sebaliknya bijak berbelanja. Bijak berbelanja supaya anda tak melumpuhkan ekonomi negara, dalam masa yang sama tak menghancurkan kewangan anda. Saya kata, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir untuk dapatkan lagi video-video tentang ilmu pengurusan kewangan dan juga ilmu pelaburan.
Dan itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.